ada kes budak yatim hilang pula dalam hutan. AI team tak pernah akan ada benda macam tu sebab kita dengan yang sana tak sama. Okey, sama. Bukan salah Irfan kalau dia pandai hormat wanita berbanding kau. Kalau dia pandai hormat kan. Dia ada beza antara hormat dan nak mengorat. Time tu dia nak mengorat Najlah, tapi kau yang terasa macam kena ngorat kan? Kau cemburu kan sebenarnya? Sekarang ni macam mana aku nak keluarkan lemah lembut kau? Sebab kasar sangat ni. Sebab diorang ni terlampau selesa. Sampai Alfian dah ikut Harry seokok kat belakang. Kau bawa perempuan dalam kereta tak bina? Saya bawa perempuan dalam kereta tengah hari. Di tengah hari bukan malam. Itu gelap. Hei, bagi sini. Gelap lah. Gelap. Ada tingkap. Okey, cegah memang cegah. Tapi pintu tertutup. Tadi tu ada nyamuk masuk. Aku tutup. Itu tadi tu dia buka. Sekarang ni kan, diorang kata balik Harry yang makin nak ke arah perempuan. Kita dah nampak dah Harry makin lama dia makin gitu, jalan lenggang. Sebab apa? Sebab Hazan dah bawa sosok seorang jejaka. Tidak. Itu saya masa makan. Baru-baru ni diorang buat konten suka. Buat pada waktu malam. Kat situ kita dah nampak yang Harry rasa selamat keluar dengan Hazan. Dia dah terbalik. Wanita ni untuk dilindungi. Kau untuk dilindungi. Macam, okey. Harry ni nak